Lepas tu aku photo state apa semua. Yang paling kelakar aku dah photo state IC dia. Aku tak pulang balik IC dia. Aku tak pulang balik IC dia. Sampailah the next day tu, customer tu datang balik. Saya rasa IC saya tertinggal dekat saya rasa IC saya tertinggal. Kalau tak pelarian kau bang. Tak pulangkan. Aku tak pulangkan. Dan masa tu aku sangat takut, so aku suruh dia isi borang je. Hai semua, selamat datang ke podcast Di Sebalik Kejayaan bersama Wiki Carrier. Hari ni kita ada tetamu jemputan seorang sales girl. Tapi macam korang tahu, sales girl ni dia jual dengan customer. Orang panggil B2C, but this time around bukan B2C. Macam tu. So kalau korang nak tahu lebih lanjut lagi, jom kita start. Boleh perkenalkan diri lah. So, hi, nama saya Syah. So, saya merupakan seorang sales girl dekat one of the company, yang mana company saya dia supply perfume. Bukan finish product, tapi kita supply pure oil, which is pure pati lah, minyak tu. So, daripada minyak tu barulah kita develop jadi body perfume, jadi sabun basuh baju dan sebagainya. Okay. So kiranya party tu dia macam cakap macam kita buat kopi, kita biji kopi tu. Betul. Dia ibarat macam biji kopi tu kita dah kisar dia, so dia pure kan. So daripada serbuk kopi itulah nanti kita taruh gula, taruh air, so kita bancuh dia jadikan segelas air kopi. Lebih kurang macam itulah konsep dia. Cuma kita tak ada buat finish product. Kita memang jual raw material, which is pure oil. So pure oil tu kita supply to customer, and customer sendirilah yang develop nak jadi apa. Jadi body perfume ke, jadi sabun basuh baju ke, macam tu. Contoh yang kita boleh faham, biji kopi tu bila sampai ke customer tu yang sendiri decide dia nak jadikan biji kopi tu apa. Betul. Okey, faham. So kita pergi baliklah kan. Sebenarnya apa cita-cita kau? Okey, disclaimer, kita orang sebenarnya kawan baik. So korang jangan pelik lah kalau kita orang bahasakan diri kawan aku, okey? So kita orang pun buat santai je. So disclaimer lah. So sebenarnya apa cita-cita kau sebenarnya? Okey, kalau nak cerita pasal cita-cita jauh babe. Tak ada kena-mengena dengan sales. Sebab aku kan aku kenal dia daripada sekolah. So aku kenal dia daripada sekolah, dan bila aku tahu dia bekerja dekat company sekian-sekian, aku sangat terkejut lah ya, sebabnya background dia lain sebenarnya, yang dia study lain sebenarnya. So jom kita dengar lah. Okey, sebenarnya kalau nak cerita pasal cita-cita memang jauh memang lari jauh dengan apa yang aku kerja sekarang. Cuma masa aku habis sekolah, memang aku bekerja as a sales, tapi masa tu kita bekerja sebagai as a sales representative. So aku kerja dekat one of the company, yang mana company itu telekomunikasi punya company, telco. So dekat situ kita kena buat sales juga, tapi kita lebih kepada promote, which is kita promote nombor, kita promote phone, kita promote plan. So yang itu adalah titik permulaan lah, yang mana aku minat nak buat sales. So itu habis sekolah lah, habis SPM. Habis SPM saya terus kerja. So dalam setahun lebih macam tu kot. Setahun lebih. So selepas setahun lebih tu aku sambung belajar. Aku sambung belajar dekat college. Lari, tak ada kena-mengena pun dengan sales. Sebenarnya masa belajar tu aku ambil course beauty therapy and spa. So dia sebenarnya lebih kepada beautician lah. Dia tak ada kena-mengena pun dengan sales. So lepas aku habis belajar, aku intern. So aku intern dalam bidang spa juga. So lepas intern tu aku ada kerja sekejap dekat OEM punya company, which is OEM tu adalah company yang
buat produk. Apa-apa saja produk lah yang kau nak, beauty, suplemen dan sebagainya. Tapi dekat situ pun aku still lagi dalam bidang sales dan masih lagi dekat dalam bidang aku, which is beauty. Sebab aku jual finish produk macam lebih kepada makeup lah, makeup produk, skincare, personal care dan sebagainya. So lepas aku kerja dekat situ sekejap cari pengalaman, so baru aku masuk dekat dalam bidang perfume ni. So dekat dalam bidang perfume ni lah yang macam sebenarnya yang banyak buka jalan dan banyak bagi aku ruang untuk aku improve lagi diri aku dekat dalam bidang sales. Okay, so masa mula kau tahu kau bekerja dekat yang OEM tu, macam mana kau tahu ada company yang macam ni? Masa tu kebetulan je aku buka satu apps cari kerja ni. So kebetulan dia nak cari sales. So aku macam aku pernah bekerja as a sales. Lepas aku tengok pun dia more to beauty. Kita sebelum kita nak cari kerja, kita akan study background company dia apa semua. So aku tengok dia memang lebih kepada beauty. So aku rasa macam mungkin ni aku punya strength kot. So aku pun cuba interview, nak jadikan cerita rezeki. So masuk. So okey lah, dari situ kita belajar sikit-sikit. Kita improve lagi pasal kita punya apa yang mungkin kita tak belajar dekat college. So dekat situ kita belajar. So dah ada pengalaman dekat situ, aku rasa aku macam nak tukar bidang. Aku nak cari pengalaman baru. Tu yang aku bertukar arah ke perfume. Sebenarnya perfume ni macam aku tak pernah terfikir pun nak join. Sebab perfume kan, kita macam kita pakai hari-hari. Kita tak tahu pun sebenarnya. Kita tak tahu pun. So aku rasa macam okey lah, boleh try lah. So try macam tu. So sampailah sekarang. Macam mana kau tahu ada company perfume ni pula? Aku tahu daripada aku punya relative. So dia yang macam suggest lah, dia yang bagi tahu. So okey lah, aku cakap aku cubalah sebab masih lagi dekat dalam aku punya bidang, which is sales. So aku pun try. So bila try ngam, sampai sekarang. Gitu. Faham. Okey, kau kerja dekat bidang yang perfume ni dah berapa tahun? Lebih kurang dalam 2 tahun lebih ke 3 tahun macam tu lah. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ke 3 tahun lah. Okay, so kita pergi back balik yang dekat OEM tu. Apa cabaran yang kau hadap selama kau kerja? Kenapa kau tiba-tiba macam okey lah, aku nak tukar lah? Okey, beza OEM dengan perfume sekarang ni, dia sebenarnya tak lari banyak. Kalau OEM, kita lebih kejar pada kuantiti. Kita lebih kejar kepada kuantiti. Walaupun buat sales juga. Walaupun buat sales, kita lebih kejar kepada kuantiti produk tersebut. Sebab kita tak jual, dia beza sikit lah. Memang ada beza sikit dengan perfume sebab kita kejar kuantiti. Kalau nak cakap kita direct B2B atau B2C, kalau OEM dulu kita memang ada B2B dan kita ada B2C. Sebab kalau B2B kita memang akan direct dengan business owner lah ataupun founder. Tapi ada masa kita akan berurusan dengan trader, which is company yang kecil, tapi dia nak buat produk dia sendiri. Macam perfume, kita memang mostly aku boleh cakap 95% ataupun 98% kita hanya B2B, which is sebab kita pengedar, kita supplier kan. So kita memang kebanyakannya kita memang akan direct dengan business owner. Kita akan B2B sebab kita supplier kan. Kita ada juga direct dengan trader yang which is B2C, tapi tak banyak, mungkin 3 to 5% je. Selebihnya memang kita B2B. Kiranya raw perfume, raw material yang kau provide tu tak semua orang boleh guna lah. Semua orang boleh guna, tapi kebanyakannya pengilang lah. Macam aku memang akan cari pengilang. Yang maksudnya yang buat produk dia, yang buat produk tu. Macam kalau OEM dulu, kalau cerita pasal cabaran, kita lebih kejar pada kuantiti produk lah. Tapi kalau cabaran dekat perfume pula, kita lebih banyak
kena berurusan dengan business owner. So cabaran dia adalah kita kena faham dulu apa yang dia nak. Macam kalau OEM dulu, bukanlah kata kita tak perlu faham apa yang dia nak, tapi diorang dah ada banyak benchmark tau. Macam contoh dia nak buat foundation, so dia dah ada benchmark dia apa, brand A, brand B. Kalau macam perfume ni, dia ada juga benchmark, tapi sama tak benchmark dia dengan apa yang kita nak bagi. Macam tu. Sebab kalau kau nak tahu, dekat Malaysia ni kita ada banyak sangat perfume supplier. Betul. So setiap perfume supplier tu mungkin dia punya bau tu berbeza-beza. So mungkin dia akan lari sikit dengan kita orang punya, tapi kita masih lagi boleh bagi yang terbaik lah untuk customer. Macam tu. Tapi okay, selama kau kerja 2 tahun dengan perfume punya company ni, apa yang kau nampak diorang punya bisnes ni memang boleh pergi jauh tak? Apa yang aku boleh cakap, perfume ni orang pakai, satu orang pakai hari-hari. Dan lagi satu, perfume ni dia bukan hanya untuk body perfume, which is kita pakai EDP kan, kalau orang panggil body perfume ataupun body mist, tak. Sebenarnya perfume ni dia boleh pakai untuk banyak benda. Sebab masa aku baru masuk pun aku macam, perfume ni mungkin untuk badan je kot. Kan, sebab kita tak tahu. Tapi bila aku dah bekerja dekat sini, baru aku faham sebenarnya perfume ni dia ada banyak kategori. Dia ada untuk home care, dia ada untuk hygiene, personal care, even ubat gigi pun dia ada perfume tapi food grade lah, which is dia lebih kurang macam flavor, macam grape kan, kalau kita gosok gigi tu flavor grape, mint dan sebagainya. Tu pun sebenarnya one of the perfume, tapi dia menggunakan food grade, which is food lah yang boleh makan. Food punya quality yang boleh dimakan. So bila aku masuk bidang perfume ni, baru aku tahu sebenarnya perfume ni banyak. Betul. Kalau tak mindset kita macam, alah perfume sama je, kita pakai hari-hari. Macam tu. Okay, perfume untuk body mist apa semua tu, material dia apa? Actually dia tak ada material. Cuma mungkin yang membezakan dia apa yang kau nak. Apa yang kau nak. Mungkin kau dah ada kau punya target. Brand yang paling famous, contoh brand yang paling famous tu. So contoh so kau suka brand tu. Kau suka brand tu dan kau bagi aku satu contoh. So kau nak aku cari yang macam tu. Contoh bau A. Bau A. Kita ada bau A. Tapi aku boleh cakap mungkin 99 ataupun 98% kami punya sama dengan market. So kadang-kadang kita tak boleh expect macam perfume yang kita beli dekat one of the brand yang terkenal tu sama macam apa yang kita provide dekat customer. Sebab raw material yang digunakan tu berbeza-beza. So macam itulah, maksudnya kita mungkin kita boleh bagi yang terbaik lah untuk customer, cuma kita tak boleh bagi yang 100% sama. Macam tu. Tapi kalau macam pernah tak one time tu bau tu dapat 100%? Pernah. Yang itu kira macam rezeki lah. Sebab kadang-kadang kalau kita beli finish product dekat market, diorang dah siap campur. Maksudnya dia dah develop dah produk tu menjadikan finish product. Macam kami jual pure oil. Memang panti, maksudnya minyak sahaja. So kadang-kadang memang bau dia akan ada sedikit berbeza. Tapi bila kau dah develop, sama je bau dia. Betul. Kadang-kadang ada yang kau belum develop pun 100% sama. Macam tu. Dia bergantung kepada raw mat dan juga apa bau yang kau nak. Macam tu. Tapi macam untuk kau sendiri lah kan, macam kau kan, sebelum kau nak start, kita pergi balik lah kan, masa kau mula-mula nak start buat sales ni, apa sebenarnya yang kau kena tahu? Sebenarnya untuk kita nak buat sales ni, aku rasa kau kena ada ilmu benda yang kita, betul, kau kena ada ilmu menjual lah. Itu satu. Yang kedua, kau kena mendalami dulu sesuatu produk tu. Dan yang paling penting adalah kau tak boleh kejar commission semata. Kau tak boleh kejar sales tu. Kau kena cari kepercayaan dekat customer dulu. Sebab kalau once kau dah dapat trust dekat customer tu,
sales tu akan datang sendiri. Maksudnya kau tak perlu nak kejar pun. So itulah 3 benda yang aku selalu praktikkan. First, memang kau kena kenal dulu produk yang kau nak jual tu. Second, kau kena ada ilmu untuk nak menjual, which is kau kena, sebab bila kau pergi dekat customer, kau present diri kau juga, kau present diri kau dan kau present company. So kalau kau tak ada ilmu nak menjual, agak susah lah. Agak susah. So yang ketiga, jangan terlalu kejar sales. Jangan terlalu kejar sales dan jangan terlalu kejar commission. Kau kena bina trust dulu, kau kena cari trust dulu dengan customer. So once kau dah dapat trust daripada customer, sales tu kau tak payah kejar sangat pun, dia sendiri datang. Betul. Dan yang keempat, aku rasa Okey, masa kau kerja telco dulu tu, apa pengalaman first kau masa kau dapat customer? First customer tu? Takut. Sebab kita tak pernah bekerja as a sales macam tu kan. So kita nak kena berdepan dengan customer yang macam-macam kerenah sebenarnya. Telco pun banyak kerenah juga kalau kau nak tahu. Sebab kita nak kena hadap orang yang kenapa line saya tak ni, kenapa saya punya ni slow, Rupanya kenapa kau tak bayar. Rupanya kau tak bayar. Kau awas So masa first tu memang takut lah. Lepas tu pula kebetulan nak dijadikan cerita, masa tu ramai je dekat situ. Aku rasa ada kot dalam 5 orang staff. Tapi aku antara yang paling baru lah. Habis SPM pula. Ya, betul. So masa tu kita ada je training. Seminggu pertama tu kita training. So the next minggu tu kita dah start kena facing dengan customer lah. Maksudnya masa masuk seminggu training? Training dia ajar lah apa plan. So macam mana kau nak cakap dengan customer, apa kau nak kena buat, apa semua kan. So minggu kedua tu kau dah kena start facing dengan customer. So masa minggu kedua tu nak dijadikan cerita, jatuh weekend, masa tu aku ingat lagi. Masa tu aku punya manager, aku punya supervisor busy. Diorang busy handle customer lain lah. Lepas tu ada aku punya colleague yang lain pun busy. So aku seorang. Ada orang datang dekat aku, dia nak buat takut. Aku masa tu macam mana aku nak pergi aku dah kat kaunter depan. Dia nak buat, kalau tak salah aku masa tu dia nak buat penukaran telco. Maksudnya daripada telco lain dia nak masuk ke telco aku. Aku bincang aku macam apa aku nak buat ni masa tu. Tapi ni customer tu consider kita punya commission walaupun dia nak bertukar telco tu. Tapi aku tak tahu nak buat apa. Aku macam lost. Aku macam apa aku nak buat ni. Masa aku nak panggil orang tak layan aku. Semua ajak. Ni tolong ajak. Semua sibuk kan. So masa tu kita tak pandai lagi nak handle, kita tak pandai lagi nak manage kita punya diri apa semua. So cara aku nak ni, aku ambil form. Aku suruh diisi form dulu. Lepas tu aku minta dia punya IC apa semualah, detail apa semua. Lepas tu aku photo state apa semua. Yang paling kelakar aku dah photo state IC dia. Aku tak pulang balik IC dia. Aku tak pulang balik IC dia. Sampailah the next day tu, customer tu datang balik. Saya rasa IC saya tertinggal dekat. Saya rasa IC saya tertinggal. Kalau tak pelarian kau bang. Tak pulangkan. Aku tak pulangkan. Dan masa tu aku sangat takut. So aku suruh dia isi borang je. Lepas tu aku tak tahu dia daripada telco apa dia. Yang aku tahu dia daripada telco lain, dia nak masuk telco aku. Tapi aku tak tahu dia telco apa. So aku suruh dia isi borang, aku photo state IC dia. Lepas tu aku tak ambil payment, aku tak pulang IC dia. So aku hanya berbekalkan form yang dia bagi dengan IC dia je. Nasib baik the next day tu kau datang. Kalau tak mati aku. Nasib baik semua orang sibuk tu kan. So orang pun macam mungkin tak macam Sebaik kau ada. tak tertengok lah form aku tu. Lagipun aku bijak tu, aku letak form aku kat tepi, so orang tak perasan. Nasib baik brother tu datang besok hari. Tapi IC tu kat mana? IC tu masih lagi dekat situ, dekat print tu. Sebab yang aku ingat time tu, abang tu datang masa dah nak closing. Kiranya macam dah pukul 9 lebih kan. Mall kan tutup pukul 10 kan. So dia datang 9 lebih. So IC tu ada sampai besoknya dia datang. So benda tu yang paling aku rasa aku tak boleh lupa lah. Tapi tu pengalaman yang memang aku sangat
kelang kabut dan aku tak tahu macam mana nak handle customer masa tu. Tak masalah tu, IC tu tinggal dekat mesin photostat. Photostat tu dalam aku rasa Kau pun tak sedar. aku pun tak sedar. So bila abang tu tanya pasal IC, baru aku tengok, aku pergi mesin photostat tu. Oh ada, nasib baik ada bang. Kalau tak ada aku dah buat loan dah pakai IC kau masa tu. Lepas tu apa abang tu cakap? So lepas tu abang tu macam aku minta maaf lah, kita say sorry dekat abang tu apa semua. Kau kena gelak tak? Aku tak kena gelak. Tapi masa tu aku ingat lah supervisor aku macam, kau tak ni lah. Dia macam marah lah aku kan. Tapi sebabkan aku budak baru, jadi dia tak boleh nak marah sangat lah, sebab aku budak baru. IC tertinggal, kau ada macam tu. Lepas tu abang tu pun tak ingat. Abang tu pun macam tak ada, saya dia nak buat apa tak, dia cakap lepas tu baru dia sedar IC dia tak ada. So dia teringat last malam dia pergi dekat aku punya kedai. So dia datang balik lah, dia cari balik. So okay, dia isi form. Then Dia isi form dan aku cakap kat dia itu je. Dia dah isi form, aku dah photostat IC dia apa semua. Lepas tu aku dah IC dia aku photostat tu aku dah attach sekali dengan dia punya form. Lepas tu aku cakap dekat dia, nanti dalam masa 48 jam abang punya nombor akan mati. Dalam 48 jam nombor abang akan mati. Dan nanti abang boleh tukar kepada SIM card baru lah. Aku bagi dia SIM card baru, tapi aku tak ambil payment. Aku tak ambil payment, aku tak submit pun yang dia nak tukar telefon tu. Lepas 48 jam nasib baik dia datang besoknya. So besok itu baru aku submit. So dalam masa sebenarnya bukan 48 jam lah, lebih 48 jam lah. Lepas tu dia telefon kedai aku, saya ada buat penukaran telco kemarin, tapi sampai sekarang nombor saya tak mati lagi. Memang lambat sikit bang, sebab saya lambat submit. Sebab saya tak submit hari yang abang tu. Saya dah tukar dah SIM card yang awak bagi, tapi masih tak hidup nombor. Memang tak hidup bang, sebab aku tak submit lagi kau punya nombor masa tu. tapi okay, lepas tu kau submit. Lepas tu dia kiranya kosong lah. Kosong. Kau tak register. Aku tak register, aku tak submit. Cerita dia, aku tak submit. Sebabnya aku, Lepas tu dia datang, dia buat SIM card tu tak. dia kiranya dia datang the next day tu baru aku submit. Sebab masa tu baru aku ambil payment. Masa tu kena marah lah dengan supervisor aku. Aku free je bagi aku free je bagi customer SIM card. Okay, kalau bagi SIM card tu, dia boleh register sendiri ke? Tak boleh. Akulah kena buat maksudnya. Akulah kena buat. Okey lah, walaupun benda tu tak aktif. Benda tu tak Kiranya dia ambil je lah SIM card tu Kosong dulu. Kosong. So nanti sepatutnya selepas 48 jam baru dia tukar SIM card tu, 24 hingga 48 jam. Tapi disebabkan aku tak submit, jadi lambat lah, proses tu jadi lambat. Kalau abang tengok podcast ni, abang jangan marah. Dia budak baru bang. Masa tu saya budak baru, tapi mungkin sekarang saya dah pro. Okey, itu masa first day lah. Itu masa bukanlah first day, maksudnya itu first time aku dapat customer. First time lah. So lepas pada tu mesti kau dah lepas daripada tu aku dah pro. Maksudnya tak payah sampai jam. Pro, guys. Dah pro, macam tak perlu aku pergi buat kerja kau, aku boleh buat kerja aku. Macam tu lah. Lepas tu okey, tu masa pengalaman jadi telco. Masa jadi OEM. Masa aku jadi OEM, first aku dapat customer tu dia nak buat produk. Kalau tak salah aku, first produk yang aku dapat, customer nak buat body cream, tapi tak banyak lah dia nak ambil, mungkin dalam 1000 pieces macam tu je. Dia owner company yang maksudnya dia bukanlah owner company, dia macam mana dia owner company lah, dia brand owner. So dia nak buat body cream. Body cream tu dia sebab dia nak first trial, dia baru nak launch produk tu, so dia tak buat dalam kuantiti yang banyak lah. So masa first aku dapat customer tu pun aku agak kelang kabut juga. Sebab kita nak kena tahu apa yang dia nak. So apa dia punya dia nak apa dekat dalam produk dia. Dia nak ingredient apa dia nak fokus untuk produk dia. Mungkin dia nak, masa tu dia nak more to whitening and hydrating, macam putihkan. betul, untuk memutihkan dan juga untuk melembapkan kulit.
So masa tu pun aku kelang kabut lah, first time kan. Kita pun macam puan nak ingredient apa aku pula jenis, aku kan paranoid. So macam semua benda aku tanya, ingredient ni puan nak apa ni kan. Sampai macam customer tu macam tak apa, saya okey je pakai ingredient apa-apa pun, janji tak nak ada yang bahan terlarang. Lepas tu aku pun macam kurang bijak. Saya faham puan tak nak ada bahan terlarang, tapi boleh saya tahu puan nak bahan apa lagi? Aku tanya lagi soalan tu. Punyalah aku kelang kabut kan. Maksudnya macam sebab kita first time handle customer, first time dapat customer. Explain tak kat dia? Kita explain lah apa yang perlu kita explain lah. Tak, sorry, maksudnya kau explain tak? Saya baru lagi. Tak. Oh, tak. Aku tak explain. Aku macam berani mati orang kata kan. Kalau aku awak saya baru, so saya tak berapa tahu. Aku tak ada. Aku tak nak orang tahu aku baru. Aku tak nak orang tahu aku baru. So aku langgar je. Tapi masa tu aku dah ada improvement sikit lah, sebab kita dah belajar bidang kita. Lepas tu kita dah ada pengalaman buat sale. So bila kita facing customer macam tu, tapi aku rasa dia tahulah aku baru, sebab dia tengok aku kelang kabut masa tu dengan buku, dengan pen ni, dengan semua benda, segala benda aku bawa masuk dalam tu masa tu. Tapi beza OEM dengan yang sekarang aku kerja pula, macam OEM kita ada R&D. Sesuatu produk tu, maksudnya setiap apa yang kau nak buat, contoh kalau kau nak buat lipstick ke, kau nak buat body cream ke apa ke, dia akan ada proses R&D. So proses R&D tu minimum 3 kali, maksimum tengoklah berapa banyak owner tu lah. Betul, sampai kau puas hati. Sebab kita kan kilang, so kita ada lab kita, so kita ada chemist kita. So chemist tu yang akan combine, maksudnya yang akan R&D, yang akan buat sampel tu untuk customer. So berapa lama bergantung kepada customer punya kepuasan lah. So katakan kalau macam contoh first R&D dia tak puas hati, dia nak kau R&D lagi, so kau buat second R&D. So second R&D kalau dia tak puas hati lagi, buat 3 kali. So kali ketiga kalau dia puas hati, so kita tanya dia lah dia nak tambah apa-apa ke apa-apa. So kalau dia kata dia dah okey, tak ni, so proceed untuk production. So kita akan terus proceed dengan production lah. OEM ni dia macam tu lah, dia makan masa, dia tak ada macam kau sekali terus tak ada. Dia macam kau sekali jumpa aku bagi kau sampel apa yang kau nak, terus dapat, tak ada. Dia makan masa. Ada orang yang mungkin ambil masa 1 ke 2 tahun. Ada orang mungkin sekejap je. 1 ke 2 tahun tu normally untuk produk-produk yang memang untuk muka. Macam sebab muka kan, so kita nak pakai lama muka kita. So mungkin produk-produk macam itulah yang ambil masa. Okey. Yang tu first customer tu dia ambil tak produk ni tu? Ambil. Asyik baik dia ambilnya. Kalau dia tak ambil, habislah. Dah habis satu keluarga dan aku tanya. Tiba-tiba dia tak ambil. Tiba-tiba dia tak ambil. Macam-macam aku tanya, tiba-tiba dia tak ambil. Pisang. Memang pisang. Faham. Okey. So macam kau bekerja dekat under yang OEM punya company ni berapa lama? Dekat OEM punya company aku rasa dia setahun lebih cukup. Tak lama lah. Tak lama lah, sebab masa tu aku macam nak cari pengalaman je. Kita baru habis intern ni kan. Kita baru habis intern, so macam tu kita punya first job selepas kita habis intern. So dalam setahun lebih. So selepas setahun lebih tu yang aku masuk ke company yang sekarang. Aku ingat masa kau pernah cerita dengan aku yang company kau bertukar. Inilah yang kau masuk yang betul. Betul. Tukar. Faham. Masa tu aku ingat company kau pindah. Tak ada. Rupanya kau bertukar company. Faham. Tapi kat mana company yang sekarang ni, kat mana? Company yang sekarang ni kita punya base dekat Subang. Dekat Subang, Kampung Melayu Subang. Okey. Korang, itu saja episod kali ni. Kalau korang ada nak dengar kejayaan lain, korang boleh komen kat bawah. So jangan lupa komen, like and share. So jumpa korang lagi untuk next episode. Bye. Nak cari kerja guna Wiki Career. Nak cari kerja guna Wiki Career. Nak kerja wikicareer.com.my.